Aku ni seorang peminat podcast Serap Safwan Nazri dan juga peminat mi dan juga peminat makanan-makanan yang pedas lah. So, lepas dia announce yang dia akan keluarkan mi seram berapi, aku pun tak tunggu lama, aku pun terus grab satu. Dalam ni dia ada 3 paket. Waktu aku beli ni harga dia RM18.90. Aku tak tahu berapa yang korang akan dapat. Cuba korang tengok dalam beg kuning kat bawah. So, korang boleh komen lah berapa korang dapat. So, kalau tengok daripada packaging dia, memang dia nak implementkan lah faktor pedas dia tu. Aku pun tak nak buang masa korang dengan lebih lama. Jom kita masak dan try. Mi dah pun siap dimasak. Macam ni lah rupa dia bila dah dimasak. Tapi ini aku masak 2 bungkus lah guys. Aku masak 2 bungkus terus. Sebenarnya dia ada bagi 2 perencah macam ni. Tapi aku tak letak lagi sebab aku nak cuba tanpa sos dulu. Tengok rasa dia macam mana. Lepas tu baru aku nak letak. Bismillah. Weh, ni gila guys. Kau bayangkan aku tak letak satu pun lagi tapi dah rasa dah dia punya pedas ni. Tapi aku masih boleh tahan lah dia punya pedas. Aku boleh handle lah. Definitely tak sesuai untuk budak-budak. So jangan try bagi kat budak-budak ke apa. Tapi rasa dia serius sedap tau. Ok, sekarang ni aku nak rasa bila dah letak sos pedas pula. Aku akan letak satu ni dalam ni terus. Harap-harap pedas dia tak melampau sangat lah. Tengok tu guys. Oh, ini confirm pedas terangkat ni. Betul-betul seram lah dia punya pedas. Ini pula rupa dia lepas aku dah letak 1 paket Jom kita rasa lepas dah letak sepaket. Pedas dia direct kat tekak gila. Tapi pedas dia sumpah layan tu. Walaupun dia pedas, aku tak boleh stop makan. Akhir kata, mi ni memang sedap. Aku recommend sangat-sangat untuk korang beli. Aku ada sediakan dalam beg kuning kat bawah. Itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye.